ni beli satu percuma dua. Beli satu percuma dua sebab apa? Ada percuma pula ni kan? Sebab kita baru je launch. Kita baru je launch our new product iaitu beg nombor 21 iaitu Rabai Collection. Alright. Rabai ni dia punya cutting kurung modern brocade tenun asli. Dia punya material brocade tenun asli. Brocade korang hari ni berapa? Oh my god. Okay, kejap. Tadi. Yang tadi beg berapa ya? Yang tadi tu beg nombor 3 Riza 2.0. Untuk Muni sis letak sebelah-sebelah Rabai Maroon Gold dengan Maroon Gold Orchid. Alright, Rabai Maroon Gold dengan Maroon Gold Orchid. Cik Denish, ni Maroon Gold Orchid dengan Rabai Gold, apa dia? Rabai Gold Maroon, Gold Rabai. Sorry. Yang ini sayang. Saya tak siapa kita sebut balik sekali. Rabai Maroon Gold dengan Maroon Gold Orchid. Okey, ini sebelah-sebelah. Alright, saya tunjuk sebelah-sebelah ya. Yang ini. Tapi dia punya shawl memang kita bagi free warna yang maroon ni tau sayang. Warna maroon ni sayang. Okey, untuk yang ini kita lebihkan kepada warna dia lebih kepada warna gold tau. Nampak tak? Kemas ni orchid tau, corak orchid dia lebih kepada warna gold. Manakala ini warna maroon kita lebihkan kepada warna silver. Dia punya warna tu dia mainkan peranan dekat dia punya brocade. Brocade kita tenun asli. Brocade kita tenun asli. Sekali saya bagi tahu dekat bahagian sekali lagi saya bagi tahu korang dekat bahagian dalam ni brocade tenun asli kita, nampak tak? Kemaskan. Bahagian dalam jangan risau awak semua, kita dah sediakan lining di bahagian dalam. Alright. Ni dua-dua ni. Okey. Okey, letak sebelah tadi ya. Ya, nak tengok Arina, nak tengok emerald green. Emerald green untuk brocade ke? Brocade tenun asli ke? Boleh. Emerald green, kita tunjuk emerald green. Okay, emerald green kita bagi awak free shawl iaitu olive, color olive. Sangat-sangat cantik, santai. Sempoi kan? Tapi bila pakai ni, to be honest, memang nampak vibe kerabat. Okay, kalau awak nak nampak lebih cantik, nampak lebih lawa, nampak lebih kemas, boleh ambil iaitu color warna emerald green. Emerald green ni warna-warna soft juga, warna nampak lembut. Dan juga kita matchingkan color warna olive green ni. Cantik kan? Kemas kan? Nampak look soft sangat kan? Cantik, elok je. Alright. Okay. Alright. Pukul berapa? Alright, okay. Okay, siapa nak, Sis Arina ya, boleh letak sebelah-sebelah tak? Pink dengan emerald, boleh. Pink nak soft pink ke shocking? Boleh tak? Sis Arina, boleh komen tak? Nak tengok baby pink ke ataupun nak shocking pink? Mana satu? Boleh. Saya letak dua-dua lah ya, boleh. Saya letak color warna baby pink dahulu, sebelah-sebelah. Mesti confused kan? Sebab apa? Hari ini dah lah kita nak bagi harga promosi. Plus, beli satu percuma dua. Love tak love? Love kan? Memanglah love. Saya kalau harga-harga promosi dapat free gift ni memang saya tak lepaskan peluang, okey? Rezeki awak semua, rezeki kesayangan Karlanisa. Okey, siapa nak cincot kod kalian ni ready semua dalam kiraan? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah kod color baby pink soft tau. Baby pink soft. Nampak tak? Lembut je. Cantik je, okey? Okey, lagi satu saya tunjukkan warna pink. Okey, pink ni memang tak boleh nak cakap apa dah. Pink ni memang best selling. Dah 4 kali restock dah. Ni kat sini dah tinggal lagi 4 saiz sahaja. 2 saiz sahaja. Daripada banyak saiz tu, daripada 4 tadi tu tinggal 2 je. Ini ada color warna shocking pink. Alright. Warna shocking pink ni lah. Tadi tu warna soft pastel, lembut sangat-sangat. Itu kebanyakan ramai kita punya student, ada student pakai untuk majlis convocation. Alright, dengan majlis bertunang. Okey, siapa nak cincot kod kalian ni? Ready semua dalam kiraan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cantik kan? Okey, teal blue tak ada ke? Teal blue kita tak ada lah sayang. Tak ada. Tak ada lah sayang. Tapi kalau warna-warna biru macam ni je kita ada. Warna teal blue untuk warna kurung moden kita ada. Untuk Sis Atika kita ada teal blue juga tapi bukan corak brocade tenun asli. Corak plain tapi cutting memang lawa awak. Jangan risau, cutting memang lawa. Saya tunjuk warna teal blue ya. Warna teal blue ni dekat beg nombor kuntum. Tu beg nombor apa ya? Sis Atika, kuntum dekat beg nombor, nak tengok boleh Sis Atika? Boleh. Thank you Sis Atika komen. Dekat beg nombor